Assalamualaikum, salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Ramai asyik cakap pasal scam je. Kali ni saya nak cakap pasal satu barang yang banyak bermain di market, yang menjadi masalah untuk seluruh rakyat Malaysia, yang korang kena tahu, korang kena belajar. Tapi barang ni untuk kalau kau nak tahu, kau kena jumpa dengan pakar habis pakar. Beliau ini merupakan seorang pegawai polis yang pakar dalam bidang yang dia nak cakap ni. Bidang-bidang yang boleh menghayalkan, bidang-bidang yang boleh membuat kau terasa macam kau terbang di atas awan. Ini menyebabkan masalah sosial di kalangan anak-anak muda di Malaysia. Kalau tengok cara dia mengajar ni agak cool Korang jangan terhayal bila tengok cara dia mengajar tu, memang rasa seolah-olah kau macam terbang di atas awan kan. Yang paling penting konten ni kau kena dengar. Kali ni aku nak tanya dia, Tuan Zul. Ni sahabat saya Tuan Zul ni, pegawai polis yang juga pakar. Baik, gua nak tanya lu. Selalu orang kena barang, dia selalu cakap, kau dah high, kau tengah high ni, kau ni tengah sedap ni. Sekarang ni gua nak tanya lu, kenapa dia orang gunakan perkataan high tu? Gua nak tahu daripada mana sejarah perkataan high tu. Okey, macam ni. Ini adalah perkataan atau istilah yang sering yang digunakan oleh peminat-peminat barang terlarang ini. High itu datangnya dari kesan akibat barang-barang terlarang, seolah-olah anda akan terasa sedang berada di awan atau berterbangan, ringan di udara. Semua ciri-ciri itu kedudukannya adalah di tempat yang tinggi. Sebab tu ia dipanggil high, H-I-G-H. Dan ini juga perkataan yang digunakan oleh seluruh pengguna barang terlarang di luar negara. Aku dengar cara dia explain pun aku dah high. Guys, nanti kita korek lagi apa yang dia tahu untuk menambah pengetahuan anda tentang apa sahaja yang mungkin kau takkan dapat dalam TV dan radio. Aku akan share dalam video aku. Jumpa lagi guys.